Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Okay, sebelum ni aku dah kongsikan kepada korang review untuk Vivo V70, sebuah phone mid-range yang aku rasakan sangat menarik, penuh dengan feature-feature flagship. Kali ni aku nak kongsikan review untuk adik dia guys, versi FE. So kat tangan aku ni adalah Vivo V70 FE. So jom kita tengok specs dia macam mana dan overall berbaloi ke dengan harga yang ditawarkan. Let's go. Okay, mungkin ada yang tertanya FE tu apa? Fan edition ke? Apa edition ke kan? So, mengikut Vivo, FE tu adalah fashion edition. Disebabkan dia punya design kali ni memang luar biasa lah. Memang next level. Yang warna aku guna ni adalah warna Muse Purple. Basically dia punya hero colour dia. Dan korang boleh tengok bila telefon ni kena cahaya, bukan sahaja warna purple je keluar, tapi warna pelangi dan rainbow pun keluar sekali guys. Menjadikan dia lebih unik, lebih menarik. Dan korang boleh tengok untuk bahagian back panel, bahagian bawah ni dia ada macam design bunga. Memang lain daripada yang lain lah. Tapi kalau korang tak suka design yang mungkin boleh kata lebih ke arah feminin, jangan risaulah, dia ada warna ocean blue ataupun warna urban silver yang lebih normal dan lebih lelaki sikit lah. Apapun untuk versi FE ni, aku perasan dia punya rekaan telefon dia boleh kata agak simple, minimalist. Design modul kamera dia nampak standard lah, memanjang. Tapi masih lagi kekalkan design flat macam abang dia, flat side, flat back. So bila pegang tu, grip dia lebih sedap. Dan kalau korang tengok dekat-dekat bahagian modul kamera, bawah ni, korang akan perasan tertulisnya boleh kata kekuatan utama telefon ni iaitu 200 megapiksel OIS cam. Yes, walaupun versi FE ni lagi murah daripada V70 yang biasa, tapi dia berikan kamera dengan megapiksel yang lebih besar lah, 200 megapiksel. Dan macam biasa, kelebihan kamera 200 megapiksel ni adalah dia punya details gambar tu sangat-sangat banyak, especially bila kita gunakan mode 200 megapiksel tu lah. So, ini sampel gambar dengan mode 200 megapiksel high resolution dia. So, korang boleh tengok, walaupun aku dah crop zoom gambar 200 megapiksel ni, details dia masih lagi ada. Masih lagi crispy, sharp. Lagi-lagi bila dah ada OIS tu memang stabil dan tak gegar lah. Dan lagi satu, mode 200 megapiksel ni aku boleh kata dia berikan ruang yang lebih luas untuk kita edit. Kita daripada satu gambar tu boleh edit jadi beberapa gambar. Dan hasil dia masih lagi sharp lah. Dan sebenarnya telefon ni dia tak ada kamera telefoto. Dia ada kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, selfie 32 megapiksel. Tapi sebabkan kamera utama dia megapiksel sangat besar macam aku cakap tadi, telefon ni dia mampu shoot portrait telefoto. Korang boleh tengok pada mode portrait dia ada pilihan sampai 85mm guys. Dia gunakan kamera utama sahaja. Dan actually hasil gambar-gambar portrait dia quite memuaskan lah. Details so ada dan overall boleh kata boleh pakai lah. Walaupun dia tak ada kamera telefoto. Dia guna kamera utama dia. Okay, untuk sampel-sampel gambar lain aku boleh kata warna panci, bokeh dia ada dan details dia banyak dengan kawalan cahaya yang cukup bagus lah. Untuk kamera ultrawide dia pula okey lah, 8 megapiksel, cukup okey, cukup memuaskan untuk segmen dan juga dia punya harga dia. Untuk selfie dia pun actually not bad. Muka a bit soft macam biasa, tapi details tu masih lagi ada and overall boleh kata cukup jelas. Dan ini pula sampel video 4K. Telefon ni boleh shoot 4K 30 depan dan juga belakang. So komen sikit, cun ke tak? Okay, ini sampel video 4K 4K 30 bahagian depan. Stable ke tak stable? Okay, bila dah sentuh pasal kamera, Vivo V70 FE ni pun actually dia ada feature yang sama macam V70 yang biasa, iaitu AI Imaging Toolkit. Basically dia ada AI feature untuk edit gambar tu lah. So korang boleh guna AI untuk jadikan gambar tu jadi macam waktu subuh, waktu sunset. Boleh tukar musim pun boleh juga, ikut cita rasa korang lah. Dan macam biasa telefon ni dia support AI erase, so boleh buang orang dekat background yang kacau gambar korang. And hasil dia cukup kemas. Okay, tu pasal dia punya kamera. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya bateri dia. Bateri dia padu guys. Bateri dia sebesar 7000 mAh, upgrade daripada yang sebelum ni, makin besar dan katanya boleh tahan sampai 2 hari penggunaan. Dan kalau tengok YouTube tu boleh dapat sampai 43.8 jam. Dan yang aku suka dia punya fast charging dia laju juga, tak kedekut juga buat ni. 90 watt flash charge yang ambil masa dalam 1 jam sekitar macam tu lah untuk penuh. Dan ini charging time yang aku dapatkan.
Dan tak lupa telefon ni juga support bypass charging, so korang boleh charge telefon ni sambil bergaming dan dia tak panas sangat lah. Dan walaupun bateri dia besar gila 7000 mAh, surprisingly korang boleh tengok sendiri yang profil telefon ni agak slim, 7.59mm sahaja kan. Tak sampai pun 8mm. So ini memang keistimewaan telefon Vivo lah. Bateri besar, dia pandai lah nak sumbatkan dalam body yang kecil. Okey, pasal dia punya chipset pula. So telefon ni menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7360 5G. Chipset 4nm yang cukup power efficient dan aku boleh kata cukup powerful lah untuk dia punya segmen dia. Setakat untuk kegunaan harian, nak tengok movie, nak tangkap gambar, main game sikit, should be laju dan smooth lah. Dari segi memori, telefon ni ada pilihan RAM sebesar 12GB LPDDR5 dan juga storan sebesar 512GB UFS 3.1. Ada 3 pilihan memori yang berlainan. So dari segi prestasi cukup okey lah. Taklah powerful sangat tapi cukup okey dengan harga yang ditawarkan. Dan kalau nak sentuh pasal skrin dia, size skrin dia besar, 6.83 inci AMOLED 10-bit color 120Hz dengan resolusi yang cukup tinggi 1.5K guys. So details pada skrin, warna color dia memang cukup cantik. Untuk segmen mid range dia, actually dengan harga dia quite padu jugalah dia punya skrin dia. Cukup cantik, aku tak ada komplain sangat. Dia punya bezel pun cukup nipis lah untuk kita layan movie tu. Dan bercakap pasal tengok movie, dia support dual stereo speaker. Dan stereo speaker dia bukan stereo speaker yang biasa-biasa, tetapi dia symmetrical dual stereo speaker. Basically mengikut Vivo, katanya dia gunakan speaker unit yang sama bawah dan juga atas. Maksudnya dari segi kekuatan volume, quality volume, speaker bawah sama padu macam speaker atas. So bila kita tengok movie, main game ke, dia lebih seimbang and overall experience tu lebih surround, dia lebih sedap lah. Tak adalah bunyi sedap bahagian bawah je kan. So ini sampel audio dia. That's unbelievable, Select. Ooh, I know you took my Lenny. Now hand him over. Ow. Alright, untuk ciri-ciri lain, telefon ni dia support NFC, support ciri kelas air IP6869, boleh rendam dalam air. Dan juga telefon ni datang dengan software Origin OS yang cukup menawar lah. Design UI dia cantik, sekarang lebih optimize, ada Origin Island, ala-ala Dynamic Island. Dan juga dia ada pelbagai ciri-ciri AI. Dan dari segi jaminan OS upgrade, dia dapat 4 tahun OS upgrade dan 6 tahun security update. Jadi guys, itu dah review aku untuk Vivo V70 FE. So berapa harga dia? Harga dia bermula 1599, ada 3 pilihan memori dengan harga setinggi 199 lah, bergantung kepada apa yang korang nak kan. So basically kalau korang mencari telefon dengan kamera pixel yang sangat besar, 200 pixel, bateri pun besar gila, fast charging cukup laju, design lawa dengan software yang cukup sedap, boleh consider telefon terbaru Vivo ni. Komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Jumpa lagi. Stay safe, hati-hati, stay happy. Bye bye.